Ini bukti video individu yang sudah fitnah TMJ. FIFA terbukti sudah terima aduan palsu. Pencetus Revolusi Harimau Malaya Tunku Ismail terus mempersoalkan tindakan FIFA yang menjatuhkan hukuman terhadap FAM serta 7 pemain warisan tanpa alasan kukuh. Persoalan yang lebih menarik perhatian kini bukan hanya tentang kesalahan teknikal yang diputuskan, tetapi juga tentang siapa yang berada di sebalik proses membuat keputusan. Diketahui jawatankuasa disiplin FIFA kini turut dianggotai beberapa figura antarabangsa termasuk nama yang paling mencuri perhatian ialah Nguyen Thi Mai Dum dari Vietnam. Kehadirannya dalam jawatankuasa disiplin FIFA kini telah mencetuskan bayangan konflik kepentingan di kalangan peminat bola sepak Malaysia. TMJ dalam satu kenyataan menganggap kehadiran wakil Vietnam itu telah membuat fitnah dan mempengaruhi FIFA untuk menghukum Malaysia pada Jumaat lalu. Bagi TMJ, isu ini bukan sahaja soal hukuman diterima, tetapi juga tentang keadilan dalam proses menjatuhkan keputusan. Kehadiran wakil daripada Vietnam yang juga lawan dalam kelayakan jelas memberi bayangan bahawa imej FIFA kini turut dipersoalkan.